Bayangkan situasi ni. Seorang influencer yang terkenal, sihat di pandangan mata, seorang ibu tunggal, bekerja siang malam tak kenal penat. Tiba-tiba rebah di depan beribu penonton semasa live stream. Kenapa perkara ini berlaku? Apa cerita di sebalik kesihatan beliau? Baru-baru ni, dari China, satu berita yang sangat mengejutkan. Seorang influencer berumur 39 tahun tiba-tiba rasa sakit sangat kepala sampai meminta bantuan di pertengahan live stream untuk orang panggil ambulans. Namun, dalam perjalanan ke hospital, tetap terlambat dan tidak dapat diselamatkan. Sebenarnya, dah lama beliau menghadapi keadaan sakit kepala ni, tapi dia abaikan disebabkan kesibukan nak menjaga keluarga, anak baru 4 tahun. So, kadang-kadang buat live stream lebih daripada 10 jam. Bayangkan tekanan tu sangat-sangat tinggi. Punca kematian dia adalah pendarahan pada batang otak, brainstem hemorrhage. Ini berlaku apabila saluran darah di paling bawah bahagian otak pecah. Saluran ini sangat kritikal sebab dia mengawal aktiviti asas kita seperti bernafas, denyut jantung dan juga tekanan darah. Antara faktor yang sering dikaitkan dengan gejala ini adalah keletihan yang terlalu melampau ataupun stres, tekanan hidup yang terlalu tinggi. Bagi mereka yang menghidap darah tinggi pun, risiko dia sangat-sangat tinggi. Dalam pemerhatian di sudut numerologi, mengikut data yang dikumpulkan bertahun-tahun daripada pesakit-pesakit yang menghidap stroke ataupun sakit jantung, siapa yang mempunyai set nombor 189 ataupun 819, mereka adalah golongan yang berisiko tinggi. Ini tak bermaksud orang yang ada set nombor macam ni pasti dia akan menghidap penyakit macam ni. Cuma mengikut statistik karakter seseorang itu menunjukkan satu pola kehidupan yang penuh dengan tanggungjawab besar, tekanan kerja yang tinggi dan kecenderungan untuk menolak tubuh sendiri ke tahap yang paling maksimum sampai terlalu jauh. Lebih-lebih lagi di tempoh tahun ini dan tahun depan. Jangan tanya saya kenapa, adalah statistik dan kajian. Kombinasi nombor yang macam ni berada di fasa tekanan yang sangat-sangat tinggi. So dekat sini, saya nak pesankan siapa yang mempunyai pola nombor yang macam ni, wajib membuat saringan kesihatan jantung, tekanan darah, kolesterol secepat mungkin. It's better to be safe than sorry. Antara nutrisi yang wajib dan penting adalah vitamin C, lecithin E, omega 3 dan coenzyme Q10. Semua jenis nutrisi ini adalah untuk menjaga saluran darah dan juga jantung. Dalam neurologi, kita boleh lihat lebih awal apakah pola tekanan hidup seseorang, apakah jenis cabaran yang dilalui dan macam mana kita boleh plan secara awalnya supaya kita boleh mengendalikan hidup kita. Sekali lagi, benda ni bukan ramalan. It's just collection of data daripada banyak tahun yang lepas menunjukkan statistik dan kebarangkalian. So, bagi mereka yang ada kombinasi nombor yang saya ceritakan tadi, jangan abaikan saringan kesihatan. Buat dengan segera.